Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, hari ini kita nak tengok kelainan yang ada pada ana Ahmad Karim dengan Ahmad Al-Karim dan Ahmad Huwa Al-Karim. Okey, sekarang saya nak tunjukkan benda ini. Nak beri amaran bahawa baru kita faham sekarang kenapa salah satu syarat sesuatu perkara yang nak dijadikan hujah dan dalil itu mesti, maksudnya yang nak dijadikan sandaran, seseorang itu mesti pertama Muslim, mesti Islam. Dan untuk benda ni saya kena buka Quran sekejap. Iaitu ya, Quran sebut ni ayat ni. Ustaz tak share screen Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz belum share. Ya. Syukran. Ya. Ini. Okey ni. Wastashhidu, dalam ayat ni kalau kita baca-baca kita akan jumpa wastashhidu syahidaini min rijalikum. Pasal tak? Ni dalam bab bersaksi ya. Yang memang ayat ni ayat bab jual beli, hutang piutang. Cuma dalam syarat tu kita nak kena ada saksi. Di antara saksi itu kena min rijalikum. Kamu kena bersaksi dengan 2 orang saksi dari kalangan lelaki kamu. Apa maksud ayat ni? Saksi itu kena beragama Islam, betul tak? Satu. Yang kedua, fa'ilam yakuna rajulain. Okey, kalau tak dapat ada 2 orang lelaki, dia kata, maka saksi itu farajulun. Boleh ambil seorang lelaki wa imra'atani dan 2 lelaki perempuan. Satu saksi lelaki, 2 perempuan. Kenapa perempuan kena double? Takut ni. Antatilla ihdahuma. Takut tersesat. Terpaling ihdahuma. Salah seorang dari keduanya. Maka waktu itu fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Maka yang satu lagi boleh beri peringatan kepada yang satu lagi. Maknanya yang tak lupa bagi peringatan kepada yang lupa. Jadi dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa sahabat, saksi mesti ada agama dan saksi itu akan ada kecacatan dan kelemahan.
Okey. Daripada ayat ni, kita kena faham bahawa dalam dunia hari ni, bila kita nak ambil satu-satu rujukan dalam pengajian kita, maka orang yang kita rujuk dia tu, itu dia umpama bahan bukti atau saksi atau sandaran. Maka saksi itu mesti orang yang beragama Islam dan dia ada unsur kelemahan dia. Boleh ingat, boleh lupa. Itu tabiat yang sesuai dengan muamalah kita. Dalam konteks pengajian hari ini, saya nak tunjuk contoh. Kena hati-hati. Bagaimana kita ada AI. Di mana bila ada AI, semua benda orang rujuk AI. Maka di sini saya nak tunjuk ayat yang kita bincang ni, Ana Ahmad, ni Ahmad Karim, Ahmad Al-Karim, Ahmad Awal Karim ni, saya kata ni, sila lihat huraian ChatGPT ini. Kenapa saya buat macam tu? Cuba kita baca sama-sama apa yang dia cerita tu berdasarkan apa yang kita dah belajar. Betul atau tidak? Saya pun buat soalan. Saya kata dari sudut ilmu balaghah, ilmu ma'ani, terangkan perbezaan dan rahsia ketiga-tiga ayat ini. So arahan tu kita nak kena betul lah. Ini ayat ni Ahmad Karim, Ahmad Al-Karim semua sekali. Dia pun jawab ni, tengok. Dalam balaghah, khususnya dalam ilmu ma'ani, setiap susunan ayat membawa kesan yang berbeza. Bergantung kepada struktur dan pemilihan kata. Tuh. Betul tak kita bincang? Struktur dan pemilihan kata. Prinsip yang kita bincang sebelum ni. Ni. Berikut adalah perbezaan dan rahsia di sebalik ketiga-tiga ayat ini. Ya. Ahmad Karim. Ustaz cuba share skrin yang Ustaz baca tu. Saya baru nak tanya, saya takut saya punya skrin yang hang. Kenapa tak keluar lagi ke? Yang Ustaz tengah baca ni. Tadi tu ayat Quran. Sekejap. Nampak? Ni mau nampak. Okay. Saya tak berani nak tanya sebab selalu saya punya skrin selalu hang. Okey. Cuba tengok tu. Saya tanya. Ni dia. Dalam ilmu ma'ani. Saya kata terangkan perbezaan. Rahsia ketiga-tiga ayat. Saya nak pesan gini. Boleh nak rujuk dia. Tapi kita kena ada ilmu dulu. Kerana sebenarnya alat ini adalah alat yang akan diguna oleh Dajjal untuk menarik keyakinan orang kepada kejujuran dia. Tuh. Dan dia akan hadir dalam bentuk serba alim dan serba tahu. Dan ternyata dia boleh hurai seperti yang kita telah belajar 2 kali sebelum ni. Jadi ingat ya, walau apa pun dia boleh cerita dan dia tak lupa apa, dia lebih kurang jin. Yang mana apa yang sudah ada dalam memori, dia boleh ingat semua. Dan kalau dia tak tahu itu, benda tu yang belum ada dalam memori dia. Ini. Jadi jin bentuk baru. Dalam bentuk teknologi yang mana nanti perisiannya itu akan diguna untuk menangani semua debat. Dan kita akan faham hari ini kenapa Nabi tak benar kita lawan Dajjal. Kerana sesiapa yang lawan Dajjal, dia akan kalah. Ini kelebihan dia. Cuba tengok. Ya, sahabat kena hati-hati. Nak pakai boleh. Tetapi kena tahu, kita pakai dia, kita bermain dengan sihir teknologi. Dan apa yang hebat, sihir dia bukan tipu. Sihir real. Cuma dia akan tarik kita sehingga kita akan percaya dia itu betul dan akhirnya kita akan letak dia sebagai sumber rujukan. Yang ni Nabi sebut, siapa yang kalau pegang Quran dan hadis, dia tak akan sesat. Kerana benda ni sudah datang kepada kita dan dia boleh memberi
boleh menarik kita untuk percaya sehingga kita beralih daripada Quran dan hadis. Sahabat tengok ni. Sila hati-hatilah. Sebab tu saya daripada dulu lagi, saya duk kata dah, AI ini sihir. Dan dia akan disembah oleh manusia satu masa nanti. So mari kita tengok. Dalam balaghah khususnya ilmu ma'ani, setiap ayat, setiap susunan ayat membawa makna dan kesan yang berbeza. Bergantung kepada struktur dan pemilihan kata. Ni tengok. Yang kita bincang baru ni. Ini an-nazmu ataupun kaedah ayat. Ini pemilihan kata. Al-alfaz yang kita bincang baru ni. Jadi berikut adalah perbezaan dan rahsia di sebalik ketiga-tiga ayat ini. Ahmad Karim. Siap bagi tu. Jenis ayat jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar. Pandai dia daripada kita Samira. Makna dia kalau terjemah Ahmad seorang yang pemurah. Siap ada seorang ni tu. Rahsia balaghah. Ayat ini menyampaikan maklumat biasa. Tu. Dia pandai lagi bold dekat maklumat biasa. Tu. Tanpa penekanan tambahan. Betul ke tidak? Tengok. Dia memberi maklumat biasa. Perkataan Karim, pemurah dalam ayat tu adalah khabar yang menerangkan sifat Ahmad. Iaitu khabar yang menjelaskan ciri Ahmad. Tapi ciri sebagai khabar je. Tak lebih daripada tu. Ia adalah ayat ikhbariyah. Siap bagi istilah Arab begitu. Ikhbariyah. Dengan transliterasi lagi. Yang memberi maklumat secara langsung. Maksudnya sekadar nak bagi tahu direct. Itu je lah. Okay. Kemudian Ahmad Al-Karim. Tengok. Jenis ayat mubtada campur sifat. Tengok. Samira. Sahabat semua. Dr. Soraya tengok. Guru ni kena tengok. Yang akan jadi guru ni kena tengok sangat. Pandai tu dia buat mubtada campur sifat. Dia siap letak lagi. Memang Al-Karim tu sifat. I'rabnya na'at. Sama tak dengan apa yang kita belajar sama ni? Tu. Sama ke tidak? Sama. Sebab tu penggolongan kata dia beza. Atas ke atas tadi dia sebut mubtada dan khabar. Tengok. Sekarang dia kata mubtada dan sifat. Makna dia Ahmad yang pemurah. Mubtada dan sifat. Jadi makna bagi dia Ahmad itu adalah mubtada, Al-Karim tu na'at dia. Ahmad Al-Karim. Ahmad yang pemurah. Jadi kalau kita terjemah Melayu kita, Ahmad yang pemurah. Macam tu. Dia kena ada nada. Ahmad itu yang pemurah. Macam tu. Ahmad itu yang pemurah. Baik. Rahsia balaghah. Dia kata apa? Tengok. Dalam ayat ini, Al-Karim adalah sifat yang menerangkan Ahmad secara khusus. Berbanding ayat pertama, ayat ini lebih menekankan ketetapan sifat. Subut yang kita sebut selama ni tu. Subut as-sifat. Sifat pemurah pada Ahmad. Seolah-olah ia sebahagian daripada identitinya. Tengok. Dia ambil ayat kita sebiji-sebiji yang sebelum ni. Identiti. Sesuai digunakan apabila ingin membezakan Ahmad dengan orang lain yang mungkin tidak pemurah. Jadi maknanya Ahmad tu ada 2-3 orang Ahmad. Satu Ahmad ni tak pemurah tapi Ahmad ini yang pemurah. Boleh jadi. Ataupun Ahmad dengan Osman ke, Ahmad dengan Ali ke. Jadi nak beza. Tengok. Yang ketiga, Ahmad huwa Al-Karim. Tengok. Jenis ayat jumlah ismiyah dengan dhamir fasli. Tak ke kita mengaji sebelum ni? Dhamir fasli. Makna dia Ahmad dialah yang benar-benar pemurah. Perasan? Itu dia. Jadi rahsia balaghah huwa dalam ayat tu dikenal sebagai dhamir fasli, iaitu kata ganti pemisah. Maksudnya nak pisah antara Ahmad dengan Al-Karim. Kalau kita buat macam tu, Al-Karim bukan na'at lagi. Al-Karim tu ada jadi khabar. Berfungsi untuk menguatkan makna dan memberikan exclusivity.
Dia boleh bagi istilah exclusivity yang kita tak pernah sebut sebelum ni. Maknanya benda tu taksis. Cuma dalam bahasa Arab kita sebut taksis, pengkhususan kita sebut. Tapi dia bagi exclusivity itu tepatlah. Berbeza dengan ayat sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahawa hanya Ahmad seorang yang benar-benar layak digelar pemurah. Bukan sekadar memiliki sifat itu sebagaimana dalam ayat 2 di atas ini. Itu dia. Ya, digunakan apabila ingin memberi takkid, penegasan. Tu, bahawa sifat pemurah itu benar-benar dominan pada Ahmad. Ni tengok ni, dia siap bagi jadual lagi ni. Kesimpulan perbandingan. Okey. Tengok dia punya kedudukan ni. Baik. Okey. Apa jenis ayat ini? Okey, tengok. Ayat Ahmad Karim, mubtada campur khabar. Ni. Rahsia balawah, mubtada biasa. Ahmad seorang pemula. Ahmad Al-Karim, mubtada campur na'at. Iaitu menekankan sifat pemurah sebagai sebahagian daripada identiti Ahmad. Ni. Ahmad wal Karim, mubtada campur dhamir fasli campur khabar. Penegasan bahawa hanya Ahmad benar-benar pemurah. Okey. Setiap ayat, setiap susunan ayat membawa kesan makna yang berbeza. Mengikut konteks penggunaannya. Siap tulis wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Aduh, ya Allah. Ustaz, kira lah ni kan kalau agaknya kalau kita masuk data pasal kita punya jadual sistem ayat 10 kita kan mesti dulu ni. Mesti dia cerita ni ayat 1, ni ayat 2, ni ayat 3. Dia tak ada data. Dia tak ada data tu. Dia tak ada data tu. Tapi buat comparison kemungkinan Zamira, semua lepas ni video-video kita tu dia sedut, dia punya kita video, dia analisis semua, dia ambil semua count semua. Aduh. Betul lah Ustaz, ni dia akan jadi dibaca kan huraian ni. Memang akan buatkan manusia bertuhankan AI ni. Itu satu. Itu satu. I itu 9. Dia gabung dua tu jadi kod 19. Kod Dajjal. Yang tu saya tak mau cerita lah pasal tu dalam kelas ni bukan masa untuk itu. Bukan masa untuk itu. Tapi memang betul-betul macam kita belajar Ustaz. Betul-betul macam apa yang kita belajar. Macam apa yang kita duk buat ni. Jadi sekarang ni dia satu benda AI ni, jawapan dia ni, dia jawab ikut orang itu. Dia kenal saya macam mana, dia jawab macam tu. Kalau Zamira ambil ayat yang sama, nak tahu ni, Zamira ambil ayat yang sama, ambil soalan saya yang sama ni, pakai ayat ni, cuba tulis kat dia. Dia keluar macam mana jawapan. Sama ke tidak? Yang ni saya tak boleh buat, orang lain tak cuba buat. Lepas tu nanti share. Nanti share. Cuba kemudian. Jadi saya nak maklum, dia kenal saya macam mana, so dia akan jawab ikut cara pemikiran saya. Tu di antara orang kata sihir AI yang kadang kita nampak orang tu bijak hebat. Tak, dia tengok pemikiran kita. Okey, cukup. Sekarang dah kita faham tu, so boleh pakai tak ni apa yang dia cerita? Jawapan dia boleh. Ini AI ni lebih kurang Harut Marut. Faham dah kita sekarang ni kenapa dalam Quran ada Harut Marut. Jadi AI dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Dia bukan penipu. Dia adalah ilmu. Tu. Dia hanya sistem. Okey. Tetapi siapa yang merancang dia ini akan boleh mencorak pemikiran manusia. So agak-agak kalau satu masa nanti bila semua orang pandai AI guna benda ni, agak-agak apa yang jadi? Orang tak pakai ulama, orang tak pakai Quran sebab semua boleh buat carian sendiri. Jadi kelas ma'ani pun silat-silat gaya tutup. Nak cerita macam tu keadaan. Tapi barakah tak ada Ustaz. Barakah tak ada sebab dia kena syarat orang tu ada akidah. Benda ni tak ada akidah.
Sebab tu dalam hadis Nabi, kita sebut tak? Kita ingat tak Nabi kata, Mashtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Dalam hadis Nabi. Dalam bab belajar kan Nabi kata, tidaklah berkumpul satu kaum di mana-mana rumah daripada rumah Allah. Maksudnya, orang yang nak belajar ni mesti beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ChatGPT ni dia teknologi, so dia tak ada benda tu. Okey, cukup pasal dia. Sekarang Ustaz, ya. Saya teringat antara tanda-tanda hari kiamat ialah binatang yang akan berdakwah kan. Mungkin jadi macam ni lah teknologi ni. Binatang yang boleh. Ya, kita mungkinlah ada persamaan lah maksudnya. Cuma binatang tu dia boleh bercakap kan? Dia boleh bercakap kan binatang tu. Dia boleh berdakwah, boleh bercakap. Betul. Cuma kita kena ikut hadis. Hadis sebut binatang itu binatang dalam Quran, kita kena pegang Quran. Jangan mudah tafsir pakai logik. Okey. Dalam Quran tentang dabah ni dia ada sebut ni. Okey. Ni ayat dia. Kita kena ingat ni. Syarat nak kata dabah itu, wa idza waqa'al qawlu alaihim, bila sampai masa nak berlaku kiamat kepada mereka, ni di akhir zaman. Ibnu Katsir sebut. Ni Tuhan sebut dulu. Apabila sampai ketetapan nak berlaku kiamat kepada mereka, akhrajna lahum, kami yang keluarkan untuk mereka dabatan minal ardi. Minal ardi ni na'at kepada dabah. So na'at ini kita kena pegang. Jadi binatang tu binatang real. Dia betul-betul keluar dari bumi. Lepas tu tukallimuhum, dia akan bercakap kepada manusia. Dia akan bercakap dengan manusia dengan mengatakan ni, annas kanu bi ayatina la yuqinun. Ni dia ada dialog dia siap dah. Itu. Annas, itu dialog dia. Skrip dia. Annas kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia itu dengan ayat-ayat kami mereka tak yakin. So dia dah ada dialog, dia dah ada ciri dia. Di mana dalam i'rab minal ardi na'at pertama. Na'at pertama. Tukallimuhum na'at kedua. Jadi binatang tu binatang betul lah. Ada baru ni sahabat kita nak tafsir dia sebagai COVID lah. Saya kata tak boleh. Jangan dulu, jangan. Salah. Sebab Quran sebut macam ni. Tu dia. Jadi kalau sebab tu kita kena baca hadis-hadis lagi. Di mana nak tafsir benda ni di akhir zaman ketika manusia rosak dan ketika mereka tinggal perintah Allah, mereka ubah agama yang benar ini, maka tak ada manusia lagi dah boleh cakap. Sebab apa binatang keluar? Tak ada manusia lagi dah boleh cakap. Tak ada siapa yang boleh percaya. Maka dah orang tukar semua. Waktu itu Allah keluarkan untuk mereka binatang dari bumi dan dikatakan dari Mekah, ada tempat lain tak kisahlah. Yang tu ada khilaf. Itu kalau qila tu. Maka binatangnya akan bercakap kepada manusia. Ali kata, dia bercakap direct. Binatang tu bercakap direct. Bukan teknologi macam ni. Dia cakap. Okey? Dia cakap apa ni? Atta Al-Khurasani kata, dia cakap macam ni. Innan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Ni sesungguhnya manusia mereka ni dah lama tak percaya kepada ayat-ayat kami. So kalau ada skrip ni, kalau betul-betul binatang tu baru betul. Okey, kemudian dabatan minal ardi ni seekor je. Sebab dia ada dia ada alif lam dengan ni. Akhrajna lahum dabatan ni,
ada ta di luar dah. Maknanya dan tanwin seko je. Jadi benda tu bukan merata macam kita sekarang lah. Boleh kan? Boleh? Okey. Ini peringatan saya lah sebab ada juga sahabat kita yang dia kata boleh tak kalau kita nak tafsir dia sebagai COVID lah apa semua sekali. Saya kata jangan. Salah. Okey. Baik. Jadi sahabat semua, ini yang berlaku. Kemudian hari ni, poin yang kedua yang saya nak sebut tentang ilmu makna ni, saya bagi satu kenyataan, ini al-ma'ani al-balaghiyah, bukan muta'adidah, adidah. Okey. Dia baca al-ma'ani al-balaghiyah adidatun. Apa maksud? Makna balaghah ni banyak. Dia adalah abstrak, terpulang kepada seseorang itu diberi oleh Allah SWT. Jadi untuk ayat ini, sebelum kita nak bincang benda ni contoh je ya, satu ini je contoh, yang lain tu nanti sahabat boleh bagi pandangan lah. Baik. Sekejap ya, saya nak buka ayat Quran. Okey. Ustaz, yang nombor 2 tu, kalau yang tengok ChatGPT komen tu kan, naat tu, okey, boleh juga selain pada naat, kita boleh juga i'rabkan dia sebagai khabar kan, bukannya dia tak rigid sebagai naat sahaja kan. Sebagai cara berfikir lah. Yang nombor 2 ni kan, maknanya ada memang dia jadi khabar lah tau. Ada lah dekat situ bila ada alif lam tu kan. Maknanya ada penegasan lah. Ahmad lah pun yang orang yang pemurah. Betul. Dan kalau kita niat Al-Karim tu sebagai naat sahaja tanpa dia sebagai khabar, dia tak lengkap. Betul, ayat tu tak lengkap. Jadi kita nampak dari situ dia punya kita panggil kekaburan yang ada dalam jawapan dia lah. Tetapi kalau kita tengok dia buat kita mubtada plus sifat sebagai yakni naat, maksud dia letak dah tu. Maksudnya mubtada tu rukun, sifat tu rukun, cuma sifat di situ berfungsi sebagai naat. Nampak tak? Jadi itu yang kita duk bincang bahawa ni, mana wasfun, mana sifat. Betul? Betul. Sama tak dia dengan kita? Oh dahsyat. Jadi boleh nak rujuk dia. Boleh. Baik. Cuma saya nak tanya sahabat, ada buat rujukan tak? Yang saya kata tolong cari-cari dulu, ada? Tak sempat tak apa. Kok ada pandangan? Tak sempat. Ustaz mengaku ni jujur memang tak sempat. Okey, tak apa. Tapi bila membaca ayat-ayat tu kita faham kenapa. Sebab munasabah ayat tu dengan ayat sebelumnya tu akan menjelaskan kenapa yang ini ada alif lam, ni tak ada alif lam, dan ini ada dhamirul fas tu. Okey, bagus. Tak apa. Lain kali boleh cuba. Yang ni pun saya tak cuba lagi ni. Saya tak cuba sebab kalau nak cuba lagi satu tentang AI ni, kalau kita nak guna dia, nak dapat jawapan tu tepat sekalipun, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu bagaimana nak tanya. So maksudnya dalam kepala kita ni dah ada kerangka ilmu dan kita boleh bentuk soalan yang tepat. Sebab kalau kita salah tanya, dia bagi yang bukan-bukan, kita ingat betul ada soalan kita, makin sesat lagi tu. Dia akan jawab je. Tu dia. Jadi hati-hatilah. Sebab tu AI ni, kalau orang tu tak ada ilmu, makin hanyut. Baik. Niat nak baca tafsir Ustaz, tapi bila tafsir dalam bahasa Arab, dia akan ambil masa yang lama. Jadi memang tak sempat. Tak apa. Macam ni. Kalau tafsir yang lama, ambil je tafsir tu, copy, letak je dalam ChatGPT, suruh dia terjemah. Dia akan terjemah jujur 99.9%.
Ya, lepas ni insyaAllah. Dia jujur, boleh buat. Lepas tu, daripada tu baca tafsir tu, kemudian ambil idea, nanti simpan dalam kelas. Bila saya bagi tugas, kata tolong analisa ayat ini, guna ChatGPT ke, guna tafsir ke, lepas tu buat. Nanti, sebab apa saya minta buat macam tu? Sebab dia mulai di sekarang, saya nak bina suatu situasi, nak buka ruang untuk berani berfikir. Itu maksud saya. Berani berfikir dan membina keyakinan. Membina keyakinan dari kalam Allah, bukan daripada sumber-sumber lain. No. Kita nak betul-betul daripada wahyu Allah itu sendiri. Suluhan wahyu. Jadi saya nak ajak sahabat tengok suluhan wahyu Allah. Berdasarkan apa teras kita? Kaedah sistem bahasa. Itu dia. Jadi insya-Allah. Okey. Sekarang kita baca dulu. Kita baca dulu apa yang ulama kita buat. Lepas tu kita cuba faham dulu berdasarkan ilmu. Yang kedua, kita cuba tengok apa yang ulama buat tu berdasarkan ilmu yang kita belajar. Kita boleh tangkap ke tidak? Lepas tu yang ketiga, baru kita boleh tanya. Cuba ChatGPT hurai. Apa dia punya rahsia balaghah ayat ni, macam mana dia buat. Kat situ kita tahu. Dia betul ke dia tak betul. Baik, kita buat macam tu. Pertama, saya nak pesan awal-awal. Bila kita nak rujuk kitab-kitab, kaedah dia al-ma'ani al-balaghiyah adidah. Pegang ni. Ya? Makna balaghah, makna balaghah ini sama ada ma'ani ke, bayan ke. Cuma kalau dalam ilmu al-ma'ani, saya mula dengan al-ma'ani al-balaghiyah lah. Sebab saya nak fokus kepada makna. Jadi makna balaghah ni, dalam konteks ilmu makna, dia pelbagai. Mengikut cara orang itu melihat ayat Allah. Dan Allah Ta'ala memang sengaja buat begitu kepada ayat dia. So, mari kita tengok ayat ni. Ya, dalam ayat ni, sahabat tengok, ni, Muhammadun Rasulullah. Tapi saya kena buka yang Ibn Katsir lah. Ibn Katsir pun tak buka macam tu. Kita kena tengok ni, apa ni? Mafatihul Ghaib. Ni. Jadi Mafatihul Ghaib dia fikir macam ni. Nak faham ayat ni dia kena ambil sekali. 28, 29. Tak boleh ambil Muhammad saja dia tu. Dia itu diambil daripada huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ayat ni ayat yang saya selalu pegang dan Zamri Linuk pun saya tengok faham benda ni. Oh, itu dahsyat dia. Walaupun dia baru memeluk Islam, bukan dilahirkan, tapi hebat. Kepahaman Islam dia tulen, genuine. Itu dia. Wa kafa billahi syahida. Lepas tu Muhammadun Rasulullah. Soalan dia wakaf ibtidak yang ada di sini, Muhammadun Rasulullah jim tu. Okey. Mari kita mengaji. Saya nak buka Quran satu lagi. Sahabat semua. Sahabat tengok. Surah Al-Fatih ni surah ke berapa? 48. Okey. Sahabat tengok. Dalam surah ni, cuba tengok dekat ayat akhir dia ni. Ni. Cuba tengok. Lepas wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida ini. Kita jumpa Muhammadun Rasulullah qili. Bukan jim. Okey. Apa maksud bila qili? Bermaksud lebih baik berhenti. Wakaf
lebih utama. Lebih baik. Ya. Tetapi ayat ini masih bersambung dengan selepasnya. Itu masih bersambung. Kalau jin yang kita baca ni, huwallazi arsala rasulahu, Muhammad Rasulullah, jin bermaksud Harus dia sebagai satu ayat yang sudah sempurna. Wallazina ma'ahu, maka huruf waw selepasnya itu adalah boleh dianggap sebagai ayat sambung, atau waw itu boleh dianggap sebagai waw mula ayat. Nak anggap waw ataf pun boleh, nak anggap mula ayat pun boleh. Mari kita tengok i'rab pula. Ni mengaji ilmu makna macam ni. Contoh ni. Macam mana kita nak buat? Dari sudut i'rab, cuba kita tengok i'rab waw. Al-waw atifah. Ni tengok. Waw ni waw ataf. Saya kena buka dua lah. Satu lagi. Ini. Okey. Yang ni ayatnya. Jadi kalau ikut i'rab, waw ni waw ataf. Baik. Kita ikut i'rab. Berapa i'rab sebut? Okey. Ni i'rab hak paling mudah. Waw ataf. Kita tengok lagi i'rab kedua. Kita kata apa? Waw di sini dia tak i'rab waw. Dia tak i'rab. Wallazina ma'ahu tak i'rab. Dia pakai anggap mubtada. Jadi maksud bila dia anggap allazina mubtada, bermakna waw tu waw ataf lah. Waw ataf. Bila anggap allazina mubtada, bermaksud waw di sini menyambung dua jumlah. Dua jumlah mana? Muhammad Rasulullah satu, dan wallazina ma'ahu asyidda. Itu satu lagi jumlah. Itu dia. Satu lagi jumlah. Jadi maknanya Muhammad Rasulullah satu. Wallazina ma'ahu asyidda satu. Itu. Muhammad itu Rasulullah. Dan wallazina ma'ahu, dan orang yang bersamanya itu tegas alal kufar. Rahmat bainahum. Kalau kita tengok ikut i'rab ni lah. Sebab tu kat sini penting kita belajar i'rab, kerana kita akan sebut i'rab tu dalam bentuk macam ni. Bila kita nak bincang ni. Okey. Jadi boleh tak? Saya slow-slow dululah sebab kita masih peringkat permulaan. Slow-slow dulu. Jangan risau, hari ni contoh je. Nak tunjuk bagaimana dahsyatnya, luasnya perbincangan ataupun frame pengajian ilmu makna. Okey. Sahabat semua, cuba kita tengok. Jadi kalau ikut i'rab yang tu, Muhammad Rasulullah. Jim. Berhenti, makna habis tu ayat. Tak ada sambung-sambung. Satu statement. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya asyidda. Allazina mubtada, asyidda khabar. Itu macam tu maksud dia. Bermaksud di situ waw menyambung antara dua statement. Satu tentang Muhammad dan satu lagi tentang orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bolehlah kita anggap waw di situ sebagai waw ataf. Okey, boleh ya? Okey. Siapa yang tak dapat bagi tahu. Sebab kita nak dalam test mood lagi ni. Maknanya macam mana kita nak bawa kita punya pengajian. So, laju mana nak kena bergerak pada kadar berapa kilometer per jam, 10 kilometer je ke 20 kilometer, macam tu maksud saya. Baik. Jadi nanti bagi tahu. Okey. Tapi kalau kita ikut ni Quran ni pula, tajwid apa ni, wakaf ibtida' yang Quran i'rab ni, Quran i'rab. Kalau sahabat tengok Quran i'rab ni, sahabat akan nampak Muhammad Rasulullah kili. Bila kili, waw di situ kita boleh anggap waw ataf yang menyambung allazina ma'ahu kepada Muhammad. Dengan makna Muhammad
dan orang-orang yang bersamanya. Macam tu. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Di mana perkataan Rasulullah di situ tidak akan berfungsi sebagai mubtada khabar kepada Muhammad, sebaliknya berfungsi sebagai atfu bayan ataupun badal. Ni. Hari ni kita akan kenal satu benda, apa itu atfu bayan. Okey? Jadi atfu bayan dengan badal tu dia adik-beradik kembar. Adik-beradik kembar, lebih kurang sama, tapi ada sikit beza. Saya akan cerita. Jadi beza tu dengan bacaan macam ni. Dengan bacaan jim. Kalau bacaan jim, maka waw di sini menyambung jumlah dengan jumlah. Macam tu. Dengan menganggap Muhammad sebagai mubtada, Rasulullah tu sebagai khabar. Wallazina ma'hu sebagai mubtada, asyidda sebagai khabar. Jadi waw menyambung antara dua jumlah. Tu saya ulangkan lagi. Tapi kalau kita ambil i'rab ni, yang wakaf ibtidaknya qili, maka dia akan memberi makna Muhammad mubtada, wallazina ma'hu itu ma'tuf kepada Muhammad. Rasulullah semana khabar, khabar belum lagi. Khabar dia asyidda. So asyidda di sini khabar untuk Muhammad dan wallazina ma'hu. Rasulullah jadi apa? Rasulullah hanya jadi atfu bayan ataupun badal sahaja. Jadi sahabat semua, ada dua bentuk makna. Okey. Jadi untuk nak tengok benda ni, mari kita tengok penjelasan ulama. Saya tak maulah tuan-tuan tengok daripada penjelasan saya. Saya nak sahabat semua tengok daripada apa yang ulama sebut. Okey. Okey, setakat ni boleh tak point? Point A. Ustaz, lagi sekali yang kili tu. Kili tu kalau kita pakai i'rab kili, basic dia dia suruh saya buka virus apa lah pula. Baik. Jadi kalau sahabat tengok, kalau sahabat baca secara qili, maka kesan besar dia Rasulullah tu tak jadi khabar. Tu. Tapi kalau baca jim, makna jim kan sempurna, tam, jim. Maka bila dia wakaf tam, bermakna Rasulullah tu akan jadi khabar. Tu beza qili dengan jim. Kalau kili tu maksudnya Rasulullah tu bukan khabar lah, dia bukan jadi khabar lagi. Dia masih belum jumpa khabar. Okey. Boleh? Okey, faham. Okey. Yang tu nak kena clear dan semua kena tanya ya. Jangan tak tanya. Ya. Sebab saya nak tanya Ustaz. Ya. Apa tu? Jadi maknanya perubahan makna dia pada Rasulullah tu lah Ustaz ya? Ya, perbezaan makna dia pada Rasulullah. Itu pada jadi kalau misalnya jim jawaz, dia menjadi khabar, Rasulullah menjadi khabar. Ya, kalau kili, Rasulullah menjadi atful bayan. Atful bayan. Itu dia. Jadi maknanya jadi yang walazi ma'ahu tu dia masih tetap sebagai maktuf kepada Muhammadun. Masih dalam dua-dua keadaan tu. Tak, kalau kita baca kili baru walazina ma'ahu tu jadi maktuf kepada Muhammad. Tapi kalau kita baca jim, walazina ma'ahu dah jadi mubtada. Ayat yang kedua. Ustaz? Boleh. Ayat kedua. Jadi tetap juga. Ya. Maknanya sekarang ni bermakna kita boleh kata kalau kita guna jawaz, yang walazina ma'ahu tu adalah yang maktuf dia keseluruhan jumlah. Ya. Kalau yang kili, yang maktuf dia alazina tu mubtada dia. Boleh gitu Ustaz? Boleh. Saya kalau tak faham, saya lukis. Boleh. Macam ni. Isu dia berpunca apa status waw ni. Tu isu dia. Waw tu dia punya status. Kalau kita anggap dia ataf, maka ataf yang bagaimana? Ni, bergantung kepada macam mana kita nak baca tanda bacaan ni. Ya. Kalau kita baca dengan qili, bermaksud begini. Muhammad, ni kalau qili ya.
Ini mubtada. Saya tak boleh pakai warna sama. Takut keliru. Ini mubtada. Ini khabar. Tu kalau baca dengan kili. Kerana bila kita baca macam tu, dia akan memberi maksud. Ni. Rasulullah di sini. Rasulullah di sini sekadar atfu bayan. Dipanggil bayan. Bayan. Sekadar keterangan sahaja. Bukan khabar. Sebagai keterangan. Jadi maknanya ayat ini dia punya hukum. Sorry. Dia punya kedudukan. Ayat ini dia akan jadi macam ni. Ni. So ini cerita. Yang ni akan pergi ke sini. Macam tu. Macam tu. Jadi habis tu wallazina ma'ahu itu dia sekadar sambungan sahaja. Jadi maknanya di sini waw ini kerja dia hanya menyambung allazina ini dengan Muhammad. Macam tu. Okey, nampak? Itu. Nampak itu kalau kita baca secara kili. Ustaz. Okey. Ustaz. Ya. Wakaf jim tu boleh juga diteruskan kan? Disambung tak perlu berhenti. Jangan tengok dari sudut bacaan dulu. Sekarang ni jangan campur aduk antara nak baca dengan tak nak baca. Sekarang ni kita kena faham maksud kili tu apa. Jim tu apa? Bila kita sebut jim wakaf tam. Apa makna tam? Maknanya ayat tu dah sempurna, dah perfect. Bila kita sebut kili, berarti kita wakaf dalam keadaan ayat tu masih belum sempurna. Ayat tu masih belum sempurna. Boleh? Faham. Yang ni dulu. Okey, boleh Boleh. Boleh. Kalau boleh yang ni, so saya rakam dulu yang saya lukis ni. Okey. Saya rakam dulu. Nanti sahabat semua boleh boleh ambil ayat ni. Saya akan letak dalam nota. Kira Rasulullah tu jadi badal lah Ustaz. Dia tak panggil badal, dia panggil atfu bayan. Macam tu. Sebab apa? Beza, dia atfu bayan ni uslub. Dia lebih halus daripada badal. Dia adik-beradik. Nanti lepas ni saya cerita apa itu atfu bayan. Sebab kita tak mengaji lagi. Betul lah. Itu saya kata, pengajian ini dia akan membuka kepada kita banyak bab-bab nahwu yang kita akan sentuh. Jadi sebab tu kita punya pengajian ni, komitmen kelas ini bukan main-main. Jadi sebab tu saya kata sekali kita masuk jangan keluar. Sebab kelas ni boleh try. Tu dia. Kelas sungguh-sungguh. Sebab siapa habis makna ni, siapa habis ilmu makna ni dalam 2 tahun ke ni, setahun tak habis. 2 tahun tu pun insya-Allah kita harap. Jadi siapa habis ilmu makna ni, semua i'rab tajuk nahwu yang ada dalam pokok kita tu semua akan dapat. Macam tu. Luar biasa kan. Okey. Jadi sekarang ayat ini saya rakam dulu. Saya ambil dulu. Okey. Saya letak dulu dalam nota. Okey. Ini yang pertama. Satu. Okey. Ni satu. Boleh? Boleh. So ini yang Dr. Wahibah kata bila nak masuk ni, hari ni masuk. Hari ni jumpa. Jadi ini pun baru dalam mukaddimah dia ni. Belum betul-betul ikut kaedah lagi ni. Ini pun baru setakat i'rab je baru. Okey, ini satu. Yang kedua, yang saya nak bawa ini, yang kedua ialah sahabat tengok sekejap lagi. Okey. Yang saya lukis yang kedua. Okey, yang ni saya padam lah semua ni. Sebab apa? Sebab saya
Saya tak ready untuk ni. Lambat juga macam ni. Buat macam ni. Tak apa Ustaz. Boleh. Okey je Ustaz. Bukan masalah tu. Saya kena clear betul-betul. Okey, sekarang kita pergi yang ni. Okey. Kalau kita baca kat sini. Katalah kita baca dengan kita baca jim lah kat sini. Jim tadi. Kita baca jim. Betul tak? Maknanya? Ya. Okey. Kalau kita baca jim, sebab tu kita punya buat pengajian sebelum jim, sebelum kita nak buat ilmu makna, kita mengaji wakaf ibtidak dulu. Okey, sekarang kita masuk ke sini. Okey, tengok ya. Saya nak tunjuk dekat jim lah. Okey. Bila kita baca ini jim, ni penting ni. Jawas. Jim ni. Apa akan jadi? I'rab dia, ini akan jadi mubtada, ini akan jadi khabar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab jim tu mana dia tam. Jadi hari ni, faham tak kita mengaji wakaf tidak gitu? Dulu kita duduk main, kalau tam boleh berhenti ke tak boleh berhenti? Nak sambung ke tak nak sambung? Bukan setakat tu. Tu betul lah dia sudut nak baca. Tapi i'rab dia bila kita tam bermakna Muhammad jadi mubtada, Rasul jadi khabar. Jadi artinya ayat ini kita akan dapat apa? Kita akan dapat ini cerita, ini cerita, ini benda. So ini satu ayat. Kita dapat apa kat sini? Ni kita dapat ayat Muhammad itu Rasul. Ayat berapa ni Zamilah? 8 ke 9? Ni Muhammadur Rasulullah. Ni ayat 7. Rasul tu nak tengok kalau nak tengok sifat jadi 7. Kalau nak jadi pangkat dia jadi 9. 9. Ayalah isim. Jadi maksudnya macam ni lah kita kena tulis. Dia ni ayat 9 lah. Betul tak? Ayat 9 dalam kurungannya 7. Macam tu. Apa maksud? Perkataan Rasul tu asalnya sifat. Tapi dah jadi isim. Kemudian bila kita baca macam ni, maka waw di sini, kalau kita nak anggap waw ini waw ataf, boleh. Tak ada masalah. Kita ambil lah dia ini sebagai waw ataf ni. Maka apa yang kita akan dapat ni, allazina akan jadi mubtada, asyida akan jadi khabar. Okey. Jadi di sini kita akan dapat satu lagi ayat. Kita akan dapat satu lagi ayat. Ni. So nampak yang ni memang betul-betul ayat 7. Yang ni memang betul-betul sebab asyida itu ciri, bukan orang. Sifat. So yang ni kita akan dapat ayat 7. Maka di sini waw ini akan berfungsi menjadi penyambung antara dua ayat. Tu fungsi waw di sini. Jadi apa kerja waw di sini? Bila kita baca jim bermaksud ni waw ini kita dah anggap tam ni, maka waw ini akan bekerja. Dia akan bekerja ni menyambung ayat ini ni. Dia sambung ayat ni semua ni. Pergi dekat dia. Sorry. Ni ayat ni semua. Ataupun saya nak buat dalam kotak lah, senang. Nampak mudah. Dia akan sambung ni. Ni ayat ini. Ni dengan ayat ini. Muhammad Rasulullah ni. Dia akan sambung kat sinilah. Itu je. Jadi
kotak ini satu kotak, ini satu kotak. Maka apa peranan waw tadi? Waw tadi kerja dia sambung macam tu. Nampak? Dia punya kedudukan. Boleh atau tak boleh? Kalau kita baca dengan jim. Itu tam. Ustaz, maksud dia kalau kita guna jim, wa ataf juga. Wa tu ataf juga, tapi dia menyambungkan ayat dengan ayat. Ya, ataf antara jumlah. Jumlah dengan jumlah lah. Okay, kalau kita guna sili, kita sambung waw tu ataf juga, tapi disambungkan antara kalimah dengan kalimah. Ya, betul. Jadi ini kita panggil atful jumlah. Boleh? Tu. Jadi kalau macam ni kita panggil atful jumlah. Yang mana satu, Ustaz? Yang mana? Muhammad Rasulullah ke waladzina ma'ahu tu? Atful jumlah. Ini yang warna pink tu. Maksudnya waw ni menyambungkan ini satu jumlah. Betul tak? Saya buat lagi. Okey. Ini satu ayat. Yang ini satu ayat. Jadi bermakna waw ini kerja dia menyambungkan ayat 7 dengan sorry. Atful tu ataf. Ya. Ni atful ni ataf. Ataf jumlah. Boleh? Tu maksud. Boleh. So beza tak dia punya bentuk lukisan? Fokus dia dekat wow tu lah. Beza ya? Beza. So jadi kalau kita nampak perbezaan tu, sekejap Puan Samira, sekejap. Saya nak copy dulu. So sekarang kita letak dalam ni kita punya nota. Okey. Sekarang cuba tengok antara dua ayat ini. Cuba tengok. Bandingkan dua lukisan tu. Apa yang akan berlaku? Nampak kan? Nampak? Jadi kenapa ada dua i'rab? Kenapa ada dua i'rab? Kerana ada dua bentuk bacaan daripada Rasulullah. Sekali ada riwayat mengatakan dia jim wakaf tam. Sekali ada riwayat mengatakan dia qili. Tu. Bila qili makna tidak tam lah. Jadi bila qili, apa makna qili? Sebelum ni? Wakaf tam. Lebih baik berhenti. Iyalah. Jadi maknanya wakaf hasan lah. Kalau qili. Kafi Ustaz, kafi. Bukan hasan. Sorry, kafi. Betul. Kafi. Terima kasih. Jadi apa makna wakaf kafi? Maknanya dia masih cukup. Tetapi ada lagi sambungan dia. Betul tak dengan i'rab yang kita dapat ni? Kafi. Ya. Okey. Boleh. Fine. Jadi kita nampak tak gini? Riwayat bacaan Rasulullah itulah yang memandu kita nak pilih i'rab. Yang kita belajar dalam ayat 10 hari itu setakat mengenal sistem i'rab. Okey. Boleh dapat. Jadi sekarang saya ulang. Apa yang kita belajar dalam ayat 10 daripada dulu sampai sekarang mengenal sistem i'rab. Hari ini bagaimana pula wakaf ibtidak itu merupakan panduan kepada kita untuk melihat makna-makna i'rab. Di mana ada baca qili dengan niat qili pun boleh. Okey. Bila qili makna kafi. Okey. Kalau jim tam. Betul tak? Okey. Dan kalau kita balik kepada Dr. Suraya, nampak tak Dr. Suraya sebut qili tadi apa? Kafi kan? Apa maksud kafi?
Dengan maksud kalau nak berhenti macam tu pun boleh Muhammad Rasulullah. Maksudnya kalau kita nak anggap itu sebagai satu ayat pun boleh. Boleh. Dia dari sudut struktur, sistem ayat dia dah lengkap. Tapi dari sudut makna dia belum lengkap. Dia belum lagi. Mana makna dia kafi tu mana cukup lah untuk jadi satu ayat. Tetapi dari sudut i'rab ada lagi makna yang lebih besar untuk dia, betul tak? Ya. Jadi gini, setakat dua rajah ni dulu saya nak sebut. Kalau kita tengok dari sudut makna, bermaksud kita akan ada kesan pada kalimah Rasulullah. Jadi ayat yang pertama tu kita akan terjemah Muhammad sebagai Rasulullah dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersamanya itu tegas. Macam tu dia jadi. Muhammad sebagai Rasulullah ataupun Muhammad iaitu Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya tegas. So saya lupa nak letak tanda tambah kat sini. Ini lupa, sepatut tanda tambah kat sini sebelum asyiddat, tapi tak apalah, boleh faham. Okey. Tapi kalau ayat ini dia akan jadi gini. Muhammad itu Rasul Allah. Satu. Orang-orang yang bersamanya itu tegas terhadap orang kafir. Jadi bermaksud kalau ayat pertama Muhammad dan orang yang beriman sama-sama tegas terhadap orang kafir. Tapi kalau ayat yang kedua dia akan memberi makna Muhammad itu Rasulullah dan orang yang belajar dengan baginda sebagai Rasulullah itu tegas terhadap orang kafir. Jadi macam tu bermakna ketegasan itu asyiddat dalam ayat i'rab yang kedua ni, ataf jumlah ini, dia akan jadi natijah kepada risalah Allah. Tetapi kalau dalam ayat pertama Muhammad sebagai Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya itu tegas. Bermakna tegas itu perangai Rasulullah dan perangai orang yang beriman. Itu cara. Ustaz, saya rasa saya nampak kenapa ada ulama letak jim, ada ulama letak kili. Sebab kalau letak jawas... Bukan letak. Bukan, maksud dia warisan yang bacaan yang diriwayatkan. Yalah. Berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat, cara membacanya dan Nabi bacanya, jadi mereka buat kesimpulan untuk tanda wakaf tu begitu. Yang kata tadi letak tu kita ganti dengan pilih. Macam tu. Okey, pilih. Sebab kalau dia jawas, dia mesti berdasarkan ayat sebelum. Sebab ayat sebelum dia tu huwallazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqqi kan liyudhhiru 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Lepas untuk menjelaskan ayat ni, maka masuklah ayat Muhammadur Rasulullah. So maknanya itu kalau jawas. Kalau kita tak menyambungkan, maknanya hanya ayat 29 ni sahaja, dia nampak lebih baik, nampak pilihan kili tu lebih tepat. Jadi sekarang saya faham kenapa ada ulama yang bila dia buat tafsiran dia ambil yang ayat 29 je. Ada sebahagian ulama dia ambil daripada ayat 28. Benar. Okay. Jadi sekarang nampak sebelum masuk apa yang Dr. Raya sebut tu, dari sudut i'rab ni dulu, faham tak? Kita nak tanya sahabat-sahabat kita yang lain. Boleh nampak tak dua perbezaan i'rab berdasarkan tanda wakaf ibtidak? Jadi sahabat dia boleh rasa kepentingan wakaf ibtidak sebagai panduan untuk kita tafsir Quran. Betul tak? Jadi kena ingat balik tu. Kili, sili, jawaz atau mana wakas tam, kafi, hasan, macam tu. Tahu yang tu sikit-sikit pun tak apa dah. Balik rujuk kuliah kita yang dulu pun okey lah. Okey. Jadi kalau selesai tu, mari kita baca. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa kata ulama. Oh, tak baca kitab lagi tu. Jadi dia kata, mari kita baca. Dia kata, wa qawluhu, ni, tentang ayat ni, ayat 29 ni, dia kata,
ayat Muhammad Rasulullah ni fihi wujuh. Ada pelbagai cara i'rab. Jadi saya ni ambil ringkasan Imam Fakhruddin Ar-Razi sebab lebih jelas. Dia kata yang pertama, kita boleh anggap ayat ini ialah khabar ni. Muhammad Rasulullah tu, Muhammad sebagai khabar. Ni, baik-baik. Muhammad sebagai khabar mubtada'in mahzuf. Khabar kepada mubtada' mahzuf. Takdiruhu, maksud dia macam ni. Huwa Muhammad. Yang ni Dr. Suraya sebut berdasarkan ayat sebelum tu. Huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Tu. Huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Rasulullah. Dia itu Rasulullah. Itu satu. Okey. Dan kena ingat ni, i'rab yang saya jelas tadi tu hanya permukaan je dulu untuk tunjuk perbezaan kasar. Bila kita bincang cara ulama lihat, akan ada lagi bentuk-bentuk i'rab tambahan yang kita akan jumpa. Jadi kalau kita faham macam tu, so huwa di sini adalah mubtada yang merujuk kepada apa yang telah disebut sebelum tu. Sebab tu dia kata di sini allazi sabaqa zikruhu, yang telah disebut sebelum tu. Jadi kalau kita balik kepada ayat Quran, jadi bila kita faham macam tu, wow, dan perkataan Rasulullah itu pula, wa Rasulullah itu atfu bayan, ataf bayan. Okey. Ataf bayan ni saya cerita kejap lagi. Di sini saya akan cerita. Dalam bahasa Melayu dia mudah. Okey, atfu bayan. Okey, kita buka ayat Quran. Jadi sebab itu dekat sini kalau kita tengok Imam Fakhruddin Ar-Razi dia ambil sekali dengan huwa terus. Kan masa ayat pertama ni Allah Ta'ala sebut wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah yang sebenarnya menghantar rasulnya dengan petunjuk dan agama kebenaran untuk menzahirkan agama itu 'ala ad-din kullih, di atas semua agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu sebagai tukang saksi. Tukang saksi. Baik. Ini insya-Allah tajuk khutbah minggu ini ayat ini. Okey. Cuma dalam ayat ini dia ada sebut tak? Ni sampai sekarang ni tak terasa ke kita bila Tuhan kata dialah yang menghantar rasulnya begini-begini. Tak terasa tak kita nak tahu siapa rasul? Ada. Ada tak terpanggil siapa ya rasulnya itu? Betul tak? Ada. Ada. Betul kan? Jadi di sini kalau kita tengok ayat kita akan terasa. Sebab dia sebut dialah yang menghantar rasulnya. Special benar rasulnya siapa ya? Maka kalau orang itu bertanya begitu, maka Muhammadun yang ada di belakang tu khabar kepada huwa yang merujuk kepada Rasulullah. Huwa Muhammadun, koma Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika itu dia panggil atfu bayan. Apa maksud atfu bayan? Ni lah Rasulullah di sini penegasan kepada Rasul inilah. Bermaksud masa dia sebut Rasulullah di sini, kita mungkin nampak Nabi Isa ke Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ke Nabi apalah. Jadi sebab Nabi tu ramai, Rasul tu ramai. Jadi kita mungkin fikir Rasul mana satu ya. Jadi bila baca Muhammadun, akan dia jadi khabar kepada soalan yang tersembunyi dalam jiwa. Iaitu siapa ya? Man, siapa? Huwa Muhammadun. Maka bila ada huwa Muhammadun, lepas Muhammadun itu ditambahkan lagi dengan Rasulullah. Maka bacaan macam ni dia panggil Rasulullah tu atfu bayan kepada Muhammad. Jadi apa fungsi atfu bayan ini? Mari kita ngaji dulu.
Okey, setakat tu faham tak maksud kenapa Muhammad tu boleh di-i'rab sebagai khabar? Dalam i'rab yang pertama ni. Khabar mubtada' mahzuf. Ni. Dengan makna? Faham. Tu. Wa Muhammad. Faham tak? Faham. Baik. Sahabat-sahabat semua, kita tak kejar. Saya dah cakap dah. Balaghah ni benda yang saya rindu sekian lama nak mengajar. Tapi tak ada orang nak mengaji. Saya kena tunggu 20 tahun lebih. Kena cipta orang yang nak mengaji. Okay. Jadi Allah pun izinlah kita semua jumpa. Tu sahabat semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tu. Jadi sama-sama Aziz. Oh, sorry Tuan Azizi. Saya diberitahu apa ni, Zamira kata saya tak masuk nama, saya cek tu sungguh tak masuk. Tu adalah terlepas. Nanti Zamira kalau ada siapa-siapa tu mention Ustaz, saya faham Ustaz tadi pun masukkan tu sebab Ustaz terlalu gembira nak mengajar kelas ni sampai terlupa saya. Saya gembira tu betul, tapi saya rindu tau kelas ni. Sebab kelas yang betul-betul kita boleh berenang di lautan ilmu yang cukup luas. Tu dia. Jadi bukan senang tu nak jumpa grup yang macam ni. Sebab tu dia tak terikat. Dia tak terikat dengan kaedah dan teknikal sangat. Dia lebih kepada makna. Dia lebih kepada makna. Barulah orang tu rasa sedap dia punya ilmu. Itu dia. InsyaAllah. Jadi sekarang mari kita mengaji apa itu atfu bayan. Kita tambah nota sikit. Jadi kalau kita buka ta'rif nahwu panjang. Atfu bayan ni dia macam gini je lah. Ini kita buat sedikit nota tambah. Atfu bayan ini ialah makna dia apa dia satu? Okey. Makna dia kata, saya kena tulis kecil sikit tak mak. Ni kecil sangat. Okey. Kata sambung. Atof tu kata sambung. Kata sambung yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan kepada kata sebelumnya. Tu dia. Sorry. Ringkas-ringkas ini sebab tak cukup ruang. Tu sebelumnya. Contoh, saya buat contoh Melayu. Ataupun bahasa Arab pun tak apa, buat contoh Arab lah. Ni contoh saya daripada Zulu lagi. Ishtaraitu as-sayyarah. Ataupun ishtaraitu as-sayyarah. Saya beli kereta. Ataupun sayyaratan pun tak apa. Saya buat ayat lain, ayat jelas lagi. Ishtara. Tu macam tu. Ishtara. Beli. Tu fa'il. Muhammadun. Fa'il. Sayyaratan. Maf'ulun bih. Lepas tu saya pun tambah. Apa? Honda kata kan. Tu. Ishtara Muhammad. Sayyaratan. Tu. Nampak tak contoh dia ni? Ni. Ni.
Cuba tengok. Tu ada fi'il. Ishtara. Muhammadun fa'il. Itu. Sayyaratan. Mansub sebagai maf'ul bih. Honda. Honda ni dia panggil perkataan tambahan. Ni, dia sambungan kepada sayyarah. Di mana kekuatan dia ya, atau bayan ni, dia Honda itulah kereta dan kereta itu adalah Honda. Macam tu. Jadi maksudnya Honda itu ciri ataupun keterangan yang tidak akan terpisah daripada sayyarah. Dia itu beza. Jadi itu dia panggil atfu bayan. Sebab itu dalam ayat di atas bila dia tambah, sorry, sebelum saya pergi ayat di atas, saya nak tanya yang ni dulu. Boleh tak kalau saya buang Honda? Saya kata ishtara Muhammadun sayyaratan. Muhammad beli sebuah kereta. Sempurna dah ayat tu. Boleh. Dan bila saya sebut Honda, orang jelas lagi tak? Jelas. Nampak tak Honda tu bayan kepada sayyarah? Betul kan? Dan Honda itu adalah jenama di mana ia adalah kereta dan kereta adalah ia. Gitu. Faham tak tu? Kereta Muhammad lah. Kalau tak faham, boleh tak saya nak pisah Honda tu daripada kereta? Boleh tak? Boleh buang kereta tu. Tak Muhammad memang boleh buang kereta Honda. boleh buang. Terus sebut ishtara Muhammad Honda. Tapi saya nak tanya, bila saya sebut ayat Muhammad beli sebuah kereta Honda, lepas tu. Jadi Honda daripada kereta tu kita boleh pisah tak? Kalau kereta dengan Honda tu boleh pisah tak? Tak boleh dekat. Boleh ke tak boleh? Kereta dengan Honda tu boleh pisah ke tak boleh? Boleh. Mana boleh? Sebab Tak dia boleh. kereta. Boleh. Kereta dengan Honda. Kereta dengan Honda. Oh, kereta dengan Honda tak boleh. Memanglah. Itu maksud dia atfu bayan. Gitu. Maka sebab tu dalam ayat di atas, dalam ayat yang kita bincang tu, perkataan Rasulullah itu dia panggil atfu bayan kepada Nabi Muhammad. Maknanya ciri Rasul Allah tu adalah ciri mutlak yang akan kekal kepada Nabi dan tidak mungkin Nabi akan tidak jadi Rasulullah. Tu tahap atfu bayan. Boleh saya tanya Ustaz? Apa beza dengan na'at Ustaz? Na'at dia mesti isim. Dia mesti sifat. Jadi kalau na'at dia lebih kepada lebih kepada ciri. Tetapi kalau atfu bayan dia itu zat benda tu sendiri. Jadi Muhammad itu satu zat, Rasulullah itu zat. Jadi maksudnya di situ Muhammad tu tak lain tak bukan. Dia adalah Rasul Allah. Ustaz. Itu yang Ustaz kata tadi. Itu yang Ustaz kata tadi, dia lebih kurang sama macam badal gitu. Dia lebih kurang sama macam badal, tapi nanti sekejap. Saya akan cerita badal tu beza dia kat mana. Okey Ustaz. Puan Jamilah sila. Nak tanya pasal badal tu Ustaz, tak apa Ustaz nak tanya. Itu dia. So ada lagi soalan. Saya jawab yang tu dulu. Ya, sila. Ustaz, jadi atful bayan ni dua-dua perkataan tu lah. Sayyaratun Honda. Tak, Honda tu sahaja. Atful bayan kepada sayyarah. Sayyarah tu maf'ul bih. Tu dia. Jadi Honda itu adalah sayyarah. Itu biasa. Baik. Maknanya Ustaz, dia memang kalau atful bayan ni dia memang badal mutlak lah. Dia tak boleh jadi badal selain mutlak. Badal mutlak, badal pun tak sampai tahap dia. Dia lebih halus daripada badal. Kalau macam contoh Ustaz ada bagi dalam flashcard yang pasal apa, contohlah kita kata apa, Datuk Seri Najib ke Ustaz bagi contoh? Kita pakai Datuk Seri Najib. Kan? Kita ambil contoh, apa dia pula badal? Rasa macam nampak-nampak lah tu. Okey, badal pula. Apa badal? Badal ni apa? Okey. Ganti. Badal ni ialah ulang sebut. Okey. Sekejap ya, saya kecil sikit tulisan.
Badal ni kata ulang sebut ataupun kata payah nak nampak. Kata ulangan. Kata ulangan. Atau bahasa lain mudah. Bahasa ulang sebut benda yang sama. Ulang sebut benda yang sama dengan perkataan baru. Itu je badal. Okey, contoh. Saya kata Datuk Najib lah. Sujina. Ataupun Yusjanu di penjara. Yusjanu di penjara. Muhammad Najib. Dia Datuk Muhammad tak? Muhammad Najib Abdul Razak. Saya pun sebut lepas tu. Rais Wuzara Malaysia. Sabiqan. Saya kata. Itu ayat dia. Okey, cuba tengok. Ini. Yusjan di penjara. Muhammad Najib. Abdul Razak. Raisul Wuzara Malaysia Sabiqan. Okey. Apa maksudnya? Di penjara. Datuk lah, dia ada datuk. Datuk. Okey. Datuk Muhammad Najib Abdul Razak. Rais Wuzara Malaysia Sabiqan. Perasan tak ni? Rais Wuzara ni, Perdana Menteri ni, dia ulang sebut tentang Najib. Perasan ke tak? Dia ulang sebut, betul tak? Ya. Tetapi dia tak sekuat atfu bayan. Kerana Rais Wuzara tu boleh hilang. Betul. Sekarang dia tidak lagi. Tu kenapa saya ambil tajuk contoh Najib Abdul Razak. Okey, Ustaz, kalau macam tu, kalau kita tengok itu kalau ayat biasa kan, kalau ayat Quran, contoh macam Al-Fatihah kan. Okey, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim tu dikatakan badal kepada Rabbil Alamin kan. Dia tak kata atfun bayan. Kenapa pula? Sebab tak mungkin Allah akan terkeluar daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Sebab Ar-Rahmanir Rahim tu ulangan kedua daripada Ar-Rahmanir Rahim yang pertama. Kerana Ar-Rahmanir Rahim yang kedua di situ, perasan tak? Mana ada mubtada khabar? Perasan? Dia wakaf. Perasan tak? Tapi dia satu ayat tak? Ada wakaf, betul tak? Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu dia hadir sebagai diri identiti Allah lah. Maknanya dia itu apa kita panggil zat ataupun hakikat yang berbeza dengan Ar-Rahmanir Rahim yang sebelum tu. Gitu. Dia sama dengan Rabbil Alamin, sama dengan Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan Malik Yaumiddin. Dalam keadaan tu. Sebab tu kat situ Dr. Suraya, Ar-Rahmanir Rahim tu kita boleh tambah tu. Huwa Ar-Rahmanir Rahim, Huwa Malik Yaumiddin. Macam tu, Huwa Malik Yaumiddin. Boleh. Tapi kalau dekat apa bayan ni, kita tak boleh nak tambah Sayyaratan Hiya Honda. Dekat badan ni, Huwa Rais Wuzara Malaysia. Gitu. Jadi, dia punya kedudukan tu, maksudnya, dan satu lagi Dr. Suraya, Ar-Rahmanir Rahim tu, walaupun apa pun dia tak akan hilang daripada Allah. Dia
dia tak sampai kepada tahap zat. Dia tak sampai tahap zat. Perasan tak? Ar-Rahman Ar-Rahim tu dia tetap ciri kepada Allah. Betul tak? Macam anda ni dia benda tu sendiri. Itu atfu bayan. Halus lah perbezaan dia. Halus benda tu. Sebab itulah dalam Muhammadur Rasulullah ni kita pernah jumpa ayat yang menyatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Ingat ada ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Bermaksud Muhammad tu bukan lagi manusia. Biasa. Bukan lagi manusia biasa. Dia manusia yang lain daripada manusia biasa. Kenapa? Sebab dia Rasulullah. Sebab itulah bila dia dah jadi Rasulullah, dia tak boleh jadi tak boleh kita panggil dia sebagai businessman ke, sekadar Perdana Menteri ke. Tak, dia Rasulullah. Sifat paling mulia. So itu dia punya kedudukan yang dipanggil atfu bayan. Ustaz, macam eksklusiviti ya begitu? Bolehlah, eksklusiviti. Maksudnya benda tu, benda yang orang kata hak mutlak dia, betul tak? So, itu kalau kita tengok kepada i'rab tadi. Dapat tak? Yang punya makna. Ustaz. Apa beza dengan tamyiz? Tamyiz tu dia ada kekaburan. Syarat tamyiz depan dia kena ada kabur. Macam dalam Muhammad dengan Rasulullah. Muhammad tu tak kabur. Tak kabur pun. Huwa Muhammad, orang kenal semua Muhammad tu siapa. Sama dengan Najib Abdul Razak. Orang kenal, tak ada kabur pun. Kalau cuma macam ni yang Ustaz bagi contoh kereta ni. Apa dia? Yang contoh kereta ni. Sayyaratan ni. Bila kita kata Muhammad beli sebuah kereta, orang tak keliru, tak beli bukan unta, bukan apa lah maksudnya. Okey. Dia tak ada kabur, tapi kalau tamyiz, saya beli 1 kilo. Okey. Saya ada 1 kilo. Kilo apa? Emas. Emas tamyiz. Ustaz, kalau penjelasan macam Ustaz tengok betul tak kalau sajalah kalau dia macam lebih tepat kan kenapa yang tadi Ar-Rahman Ar-Rahim tu bukan Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Sebab Sekejap. Okey, sebab dia Allah memang dia kadang-kadang khasyiyah Rahman. Allah tak sebut Allah pun dia sebut bila khasyiyah Rahman dia jadi macam Rahman tu dah jadi zat kepada. Saya nak tanya sikit Ustaz. Sekejap ni Dr. Suraya dia tanya, dengar tak? Dr. Suraya dia suara saya keluar ke? Keluar. Ramadan dengar tak suara Dr. Suraya? Keluar. Saya dengar. Okay. Jadi kalau kita kata memang Allah itu kadang-kadang ada dalam ayat Al-Quran dia sebut Ar-Rahman itu sebagai zat, dia jadi Allah dia untuk menggantikan Allah tu. Tapi kalau kita sebagai penjelasan kenapa dia bukan atful bayan ialah Allah memiliki ciri-ciri tu dan dia boleh berubah mengikut keadaan hamba dia tu. Kalau hamba dia tu kufur sampai situ. Sebab tu dia tak boleh dijadikan atful bayan. Macam yang Muhammad, dia memang orang ingkar ke orang apa ke, dia tetap Rasulullah gitu. Untuk sebagai satu penjelasan, sebab macam bila Ustaz bagi tu saya faham, cuma saya rasa macam masih ada lebih lagi penjelasan. Itulah maksud saya. Yang Ustaz jelaskan saya faham, tapi macam mana Ustaz belum memuaskan. Maaf ya Ustaz. Doktor sampai tahap tu sebab doktor cuba ambil makna-makna Ar-Rahman tu dari sana, dari sini, dari situ. Jadi nak digabungkan semua sebagai cross reference. Itu kalau kita nak buat macam tu, itu dah masuk bidang tafsir. Jadi itu kedudukan status Ar-Rahman dalam Al-Quran di sisi Allah tu macam mana. Jadi kita nak kena maklum kedudukan Ar-Rahman Ar-Rahim tu dalam satu-satu ayat kita kena tengok dari sudut konteks penceritaan dia. Jadi kita tak boleh ambil
Di sana Ar-Rahman, di sini Ar-Rahman. Kalau saya ambil qul Allah wa idur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul Allah, katalah kamu boleh doa Allah, kamu boleh juga doa Ar-Rahman. So di situ Ar-Rahman tu nak anggap apa? Qul Allah wa idur Rahman. Jadi dua-dua tu maf'ulun bih. Macam tu. Jadi kita kena limit perbincangan kita kepada konteks ayat tu sendiri. Jadi kalau kita nak ambil tu semua, kemudian nak cantum sebagai satu analisa kepada makna Ar-Rahman, dia jadi besarlah perbincangan. Macam tu. Boleh. Jadi saya nak tanya Ustaz. Okay. Saya tanya boleh? Boleh. Boleh ke saya ambil kesimpulan Ustaz bahawa kalau dia badal ataupun naat, mungkin boleh ada yang mahzuf. Kalau kita ambil dia sebagai apa namanya tu khabar. Yang Muhammad tu kah? Yang Muhammad kah? Tak. Kalau dalam kes naat dengan badal, apa-apa kes dalam naat dengan badal, maknanya kalau kita boleh letakkan huwa yang mahzuf kalau kita nak ambil dia sebagai khabar. Tetapi kalau adfu bayan, tak boleh. Kalau adfu bayan tak payah huwa dah, direct. Tak boleh ada, dia tak boleh nak pisah daripada tuan dia tu. Dia tak boleh nak pisah. Jadi kita tak boleh nak letak huwa mahzuf dekat situ. Sedangkan kalau ayat itu dimulai oleh sifat ataupun badal, kita boleh pisah dan letak huwa sebagai mutabaik dia tetapi dalam keadaan mahzuf. Boleh gitu Ustaz? Boleh lah, boleh. Secara umum, boleh. Okey, faham. Faham Ustaz? Itu perbezaan antara atfu bayan dengan apa? Dengan badal. Tapi hak tepatnya atfu bayan ni dia benda yang sebati dengan perkataan sebelumnya. Tapi kalau badal, dia boleh hilang bila-bila. Ya, betul. Jadi yang Dr. Suraya bincang tadi tu, kebetulan Dr. bawa surah Al-Fatihah tu betul lah. Sebab surah Al-Fatihah kalau kita tengok Ar-Rahmanir Rahim dalam Bismillah, kenapa dia tak anggap sebagai badal? Dia anggap sebagai na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab kedudukan dia tu dalam bentuk macam tu. Sebagai satu ciri kepada Allah, bukan badal. Tapi bila berduduk dalam Ar-Rahmanir Rahim, dalam bentuk dia sudah waqaf, sedangkan walaupun dia bukan satu ayat, maksudnya dia macam ni. Alhamdulillah, siapa Allah? Rabbil Alamin. Alhamdulillah, siapa Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, siapa Allah? Maliki Yaumiddin. Itu dia punya urutan. Sebab tu dekat situ kita hanya anggap dia sebagai badal. Ada ulama kata dia atfu bayan. Saya pun tak pasti juga kat situ. Kena saya pun tak apa, kita rujuk insya-Allah. Kita rujuk. Sebab dia sebenarnya benda ni fleksibel. Ada ulama tu fleksibel tu adidah. Fleksibel sebenarnya. Ni pun kita baru baca satu i'rab je baru ni. Khabar je. Ni. Belum lagi yang kedua ni. Muhammad mubtada, khabarhu Rasulullah. Itu belum. Yang tu. So yang pertama ni 10 dah Ustaz. Nak ke kelas wakaf tidak lepas. Itulah, jangan tanya banyak-banyak. Tadi Ustaz suruh tanya. Tak apa. Gurau. Ustaz pun sama excited tu. Itulah. Tanya-tanya. Ustaz, kiranya macam ni. Bila kita berjumpa dengan situasi yang macam ni, maksudnya dia boleh jadi macam-macam. Contoh macam Muhammadur Rasulullah ni, kalau bila kita kaitkan dengan ayat di atas tu, dia akan jadi konteks ayat dia akan cakap macam ni. Dia punya dari segi sistem ayat dia macam ni. Jadi di situ bila bertembung macam ni kena ada, maksudnya kita kena tengok konteks ayat dan kita kena ada perenungan lah terhadap apa-apa sahaja lafaz yang menyambung dengan rukun utama ayat tu. Ya. Jadi maksudnya konteks kita kena renung lah. Bila Zamira sebut konteks tu, di sinilah perlunya kepekaan kita untuk memahami dengan siapa kita bercakap. Betul. Jadi faham. Bila kita tengok orang itu siapa, maka kita tafsir dari sudut itu sahaja.
Jangan tafsir semua i'rab yang ada tu kat dia. Pening dia nanti. Baik. Dapat. Maksudnya kita go through satu-satu. Ya. Lepas tu tengok kesesuaian. Daripada situ kita kata memilah. Tak tahu ya, membuat pemilahan. Jadi membilah dengan baik. Betul tak? Kemudian satu lagi nak pesan. Ingat. Bentuk-bentuk bacaan yang ada dan i'rab yang ada itulah kondisi ayat yang tidak akan terkeluar daripadanya manusia. Maknanya sebagai seahli fisiologi ke ahli apa lagi? Ahli-ahli yang kaji ilmu kemanusiaan ke, apa dah tak ingat saya ilmu tu. Menepatilah. Psikologi ke, ilmu sosiologi ke. Dia kalau dia faham konteks Quran dan ayat-ayatnya, dia akan boleh buat satu konklusi atau dalam kajian dia panggil teori kajian, maka dia akan tahu dah setakat mana manusia ni akan wujud. Allah dah bataskan dah dengan ayat Quran. Masalah hari ni, kita tak ambil Quran sebagai panduan untuk melihat skop kewujudan manusia dan kehidupan harian kita, menyebabkan kita susah. Jadi insya-Allah ni sahabat, ada satu berita saya nak maklum pada 20 ni Ramadan, hari Khamis, hari Jumaat, ada satu kuliah, mana ni? 21 Ramadan, hari Sabtu, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari, ada satu program dengan UMK. Saya kena bentang kertas, tajuk dia peranan Nahu Al-Quran dalam kehidupan seharian. Macam mana nak tunjuk peranan Nahu Al-Quran dalam kehidupan seharian? Jadi benda yang dia bagi kat kita tu Quranan Arabiyyah lah, la'allakum ta'qilun. Cuma siapa-siapa yang ada contoh yang nak suruh saya adapt dalam talkshow, sebab ada 2 jam hari tu, di Sabtu tu ada 2 jam, maknanya kelas pada hari tu mungkin kita terpaksa tukar sebab dia minta. Hari Sabtu? Hari Sabtu. Kelas tak? Iyalah, makna grup kita kena masuk talk tu lah. Cuti dulu. Ada rakaman lah. Ya? Ada rakaman lah. Yang tu dia akan buat rakaman. Dia akan rakaman. Nanti kita live ke Ustaz? Rakaman live ke? Live ni live, tapi saya nak buat Google Meet lah sebab nanti nak serta nota, kertas kerja apa semua sekali. Jadi saya dah maklum kita semua boleh ikut. Jadi saya nak saya nak kita semua masuk hari tu, pada hari Sabtu tu, biar nampak ni dia punya Arab Mikro punya pelajar. Satu fakulti dah. Pukul berapa ya Ustaz? Pukul berapa Ustaz pagi? Pukul berapa Ustaz? Dia mula daripada pukul dia suruh kita buat tu 8 pagi lagi start program. Kira sesi 8.10 lah. Kita punya sesi 8.10, lepas tu 10 sampai pukul 11 tu ada dialog lagi tu. Tu. Masa tu saya nak kita semua berdialog. Biar dia punya dekan tengok, wah, ni Arab Mikro punya pukulan ni. Kita dialog. Dia nak buat untuk pelajar-pelajar BA dia. Kita pun pelajar BA juga ni. Tu. InsyaAllah. Okey, nanti kita fikir. Mana nak cerita Nahu dalam kehidupan. Nampak tak? Ustaz boleh maaf ulang, tadi ada sedikit gangguan. Maknanya itu program apa? Penjelasan tentang Nahu? Maknanya ni. Nahu Al-Quran dalam kehidupan, peranan Nahu Al-Quran dalam kehidupan seharian. Yang dia dahsyat tu. Luar biasa amat. Okey, setakat tu dulu lah hari ni, cukup. Aduh, tak habis 2-3 error lagi apa. Panjang Ustaz. Panjang perbincangannya. Esok kelas grup 5. Esok kelas grup 5 kena masuk semua yang ada ni. Sebab kita bincang ayat tu pun dahsyat juga. Ya. Okay. Jadi jangan malu-malu lah. Itu grup 5 semua masuk.
Jadi berbangkit sikit isu. Ada yang kata yuran kita ni tinggi sangat. Jadi saya mengaku yuran kita tinggi sebab apa? Dia satu filtration yang saya nak pastikan orang nak masuk ni betul-betul nak aja. Betul-betul nak aja. Jadi cuma bukan bermakna kita tak ada timbang tara, tetapi kita tak punya, itu dia punya budi bicara dengan saya lah secara peribadi. Cuma yang kita buat tinggi ni sebab kita nak kekuatan kita tu kuat untuk kita jana banyak lagi benda yang kita nak terbitkan, nak bagi dan sebagainya. Jadi itu sebab kalau ada orang kata yuran tinggi sampai dia tak boleh nak belajar, yang tu bagi tahu saya lah. Saya runding saya peribadi lah dengan dia. Saya tak nak buat dah macam dulu. Kelas ni lah, kelas ni. Sebab kelas ni kelas level lain. Bila kita bagi boleh je infak berapa, lepas tu dia mula masuk sekejap, tak masuk. Dia tinggal je kelas. Jadi manusia ni memang macam tu. Ya? Saya setuju Ustaz. Tapi ada yang kita bagi dulu pun. Ada yang komitmen baik. Tapi untuk kelas ni saya tak buat. Tapi kalau dia ada masalah apa-apa, siapa-siapa nak masuk, saya nak dengar dia. Dia mengadu tak benda tu kat kita. Kalau dia mengadu, kita runding. Tu dah selesai. Keras sikit lah kelas ni, keras sikit. Baik. Mana-mana sekolah pun Ustaz, kalau yuran dia mahal, mak bapak dia akan suruh dia belajar rajin-rajin. Bagus Ustaz. Memang yuran kita ni mahal sungguh. Mahal. Kalau tak bayar yuran tu digantung minggu Ustaz. Apa dia? Kalau tak bayar yuran ni digantung murid 2 minggu. Tak, yang tu dia kena cerita dengan kita apa masalah dia. Jadi kita akan fikirlah macam mana nak selesai masalah dia. Tapi kita tak boleh buat macam dulu. Bila kita pakai infak, dia pun malah dah aku. Lepas tu bila dia tak nak belajar, dia tak masuk je. Jadi kita tak buat macam tu. Cuma nak maklum, yang kelas fardu ain, dia panggil fardu ain lah, modul jadual 1, jadual 2, 3, 4, jadual sorfi ayat 10, semua-semua yang ada awak, apa semua i'rab wazan tu, yang tu kita kekal dah selama. Yang tu semua orang wajib belajar. Yang tu. Dah selama kita tak ubah itu. Terpulang kepada dia yang mampu. Siapa yang mampu nak infak berapa, dia infak lah. Semaksimal yang dia mampu. Gitu je. Ataupun setakat tu je dia mampu. Jadi yang duduk dalam ni jangan duduk keluar-keluar lagi. Belajar je sampai mati. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Pasal pesan pada diri sendiri ya Tuan Azizi. Bayar mahal-mahal ni kena belajar sungguh-sungguh. Saya dah bersungguh-sungguh dah Zamira, tapi tak faham. Alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya Bismillah insyaAllah boleh. Tuan Azizi ni sebenarnya dia faham saja je. Daripada dulu lagi. Dia nak berhenti dah dulu. Saya kata jangan berhenti. Kalau sungguh nak mengaji. Jangan berhenti. Ajar. Okey, setakat tu dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Okay, terima kasih sahabat semua. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.